Di Indonesia sekarang, 60,000 pekerja telah hilang pekerjaan mereka. Dan ini berlaku pada 2 bulan pertama pada tahun 2025. Dan apa yang merisaukan, ada yang beranggapan bahawa lebih ramai orang akan kehilangan kerja pada bulan-bulan yang akan datang. Selain daripada itu, antara syarikat-syarikat yang muflis atau bankrupt adalah syarikat yang besar dan antaranya adalah Seri Tax. Dan apa yang merisaukan, inflasi di Indonesia makin lama makin meningkat. Pada masa sama, di situ tiada job security. Tetapi apa pendapat kamu? Sejujurnya dengan kenaikan semua barang baru-baru ini, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun saya yakin kalau kita ada ilmu untuk menguruskan wang dengan lebih bijak, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya yakin kamu boleh mengelakkan daripada terjerumus dalam masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sebersedikit tentang bagaimana nak uruskan wang anda, boleh klik di yellow bag di bawah.